Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, antara persoalan paling besar sekarang adalah adakah Zahid Hamidi sudah putus asa? Adakah Zahid Hamidi sudah merajuk? Adakah Zahid Hamidi sudah kecewa sehingga dia membuat keputusan untuk menarik sokongan daripada kerajaan Madani dan keluar daripada kerajaan perpaduan yang ada sekarang? Sebelum kita teruskan ulasan yang sangat-sangat menarik ini, saya ingin memperkenalkan satu produk daripada 4Life Research, di mana 4Life Research adalah satu company penyelidikan yang telah menghasilkan immune system booster yang dapat menjadi jawapan bagi banyak penyakit termasuk kencing manis, kolesterol, darah tinggi, gout, rosak buah pinggang, kanser dan sebagainya. Segala penyakit semuanya boleh disembuhkan apabila imun badan kita menjadi sangat baik di tahap yang sangat optimal. Fungsi 4Life Transfer Factor ini adalah untuk boost imun sistem badan kita. 4Life Transfer Factor memang sudah terbukti secara klinikal, dia ada kajian saintifik dan pun dipercayai dan selama ini sangat diyakini oleh ramai rakan-rakan doktor yang saya kenali. Mereka semua rekomen 4Life Transfer Factor. Sebab itu tuan-tuan dan puan, inilah jawapan bagi anda yang sudah lama berdoa untuk dapat produk yang bukan ubat tetapi dapat membantu kita menyelesaikan banyak penyakit termasuklah kanser dan penyakit-penyakit kritikal, buah pinggang, jantung dan sebagainya, kencing manis, gout dan sebagainya. Inilah produk yang selama ini sangat-sangat berkesan. Okey? Jangan lepaskan peluang, saya berikan anda, link saya, nombor telefon saya, sila hubungi kerana anda boleh mendapat harga dengan harga yang cukup murah menggunakan keahlian saya di 4Life Research. Klik sekarang. Sungguh, setelah lama saya membuat analisis, saya dapati sekiranya UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, ia akan tumbang. Memang tumbang. Macam mana pun pasti akan ada chain reaction. Ini keluar, ini keluar, ini keluar. Okey. Saya ada berita yang sangat penting bagi tuan-tuan dan puan yang saya ingin share sekarang. Jangan pergi mana-mana, saya ingin share sekarang. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya ingin beritahu keadaan semasa politik negara Malaysia sekarang, terutama apabila Tengku Zafrul mengumumkan keluar daripada UMNO dan masuk PKR. Ini satu turning back yang sangat besar untuk UMNO. Ini satu turning back yang sangat besar untuk Barisan Nasional. Persoalan paling penting, kenapa tiga Perdana Menteri Malaysia berebut-rebut dengan Tengku Zafrul? Persoalan yang paling penting ialah, ada apa dengan Tengku Zafrul? Ada apa dengan Tengku Zafrul sehingga ketiga-tiga Perdana Menteri ini sungguh-sungguh berminat dengan Tengku Zafrul. Mereka sungguh-sungguh berminat dengan Tengku Zafrul sampai rasa betul aura dia itu bahawa Tengku Zafrul ini someone special. Baik. Persoalan sekarang ialah, adakah kita akan melihat perpecahan bakal berlaku di antara Barisan Nasional? Di dalam Barisan Nasional sendiri, adakah akan berlakunya perpecahan? Kedua, adakah akan berlakunya perpecahan di antara parti-parti di kerajaan perpaduan? Saya pasti ini soalan yang paling menarik yang kita tunggu-tunggu untuk beberapa minggu ini. Kita pasti menantikan beberapa minggu ini, inilah soalan paling penting yang kita akan nantikan. Pada pendapat saya, sesuatu yang sangat besar bakal berlaku. Sesuatu yang sangat besar bakal berlaku. Saya boleh kongsikan anda ini dulu, perlahan-lahan kita akan tengok.
Saya sudah dengar, saya sudah tahu, saya sudah analisis, saya sudah nampak. Something very, very big bakal berlaku. Tidak lama lagi. Apa dia? Kita tunggu sama-sama apa yang bakal berlaku. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita teruskan ulasan yang sangat-sangat menarik ini, saya ingin memperkenalkan satu produk daripada 4Life Research, di mana 4Life Research adalah satu company penyelidikan yang telah menghasilkan immune system booster yang dapat menjadi jawapan bagi banyak penyakit termasuk kencing manis, kolesterol, darah tinggi, gout, rosak buah pinggang, kanser dan sebagainya. Segala penyakit semuanya boleh disembuhkan apabila imun badan kita menjadi sangat baik di tahap yang sangat optimal. Fungsi 4Life Transfer Factor ini adalah untuk booster, untuk boost imun sistem badan kita. 4Life Transfer Factor memang sudah terbukti secara klinikal. Dia ada kajian saintifik dan pun dipercayai, dan selama ini sangat diyakini oleh ramai rakan-rakan doktor yang saya kenali. Mereka semua rekomen 4Life Transfer Factor. Sebab itu tuan-tuan dan puan, inilah jawapan bagi anda yang sudah lama berdoa untuk dapat produk yang bukan ubat tetapi dapat membantu kita menyelesaikan banyak penyakit termasuklah kanser dan penyakit-penyakit kritikal, buah pinggang, jantung dan sebagainya. Kencing manis, gout dan sebagainya. Inilah produk yang selama ini sangat-sangat berkesan. Okey? Jangan lepaskan peluang. Saya berikan anda, link saya, nombor telefon saya, sila hubungi kerana anda boleh mendapat harga dengan harga yang cukup murah menggunakan keahlian saya di 4Life Research. Klik sekarang.